lain, tiada yang kekal selamanya. Sekarang kita sampai ke satu detik yang sangat dramatik di mana pusat rujukan dan perlindungan simbolik dunia Melayu ni tiba-tiba runtuh. Dan kesannya macam satu gempa bumi yang menggegarkan seluruh dunia Islam. Ingat tarikh ni baik-baik. 3 Mac 1924. Sistem khalifah yang dah wujud lebih 1000 tahun secara rasminya dimansuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Cuba bayangkan, sauh spiritual dan politik yang jadi pegangan umat Islam selama berabad-abad tiba-tiba hilang. Ia satu peristiwa yang mengubah peta geopolitik Islam sampai bila-bila. Selepas tu, apa yang berlaku di Turki memang sangat radikal. Satu siri pembaharuan sekular. Dan jangan kita sangka benda ni tak ada kesan kat sini. Isu-isu macam tukar tulisan Jawi ke Rumi, pakai cara barat, hak-hak wanita, semua ni jadi topik perdebatan yang hangat di kalangan cerdik pandai Melayu. Turki di bawah Atatürk ni dah jadi macam satu eksperimen pemodenan. Dan semua orang tertanya-tanya, adakah ini jalan ke depan atau satu pengkhianatan kepada tradisi? Perdebatan ni bukan senyap-senyap tau. Ia jadi tajuk utama dalam akhbar-akhbar dan majalah penting zaman tu. Macam Pengasuh dan Al-Ikhwan. Ini tunjukkan betapa rapatnya dunia Melayu mengikuti apa yang berlaku di Turki. Walaupun beribu-ribu batu jauhnya, ia jadi topik bualan harian di kedai-kedai kopi kita. Walaupun Empire Uthmaniyah dah lama berakhir,